Okay, Assalamualaikum sahabat. Hari ni aku dah ke Ipoh. Ada satu restoran sebelah Ipoh yang menarik lah. Nama restoran ni Araso. Araso ni belah dengan sungai buatan. Okay. So entrance dia pun menarik. Ada durian. Tak nampak ada pejah ni durian. Okay. Belah ni entrance dia. Okay. Ada parking yang luas. So ada Araso. Kat sini kita tengok dah mula menjual. Okey, ini part untuk kasih kerabu lah area ni. So boleh tengok daripada sini sampai ujung tu kerabu. Okey, Araso. Tu apa dia? Sate. Oh, dia nak sate ni? Okay, konsep kat sini konsep lain diri ya. Accessory. Okay. Pukul 1 buka. Okay. Ada bakso. Bakso ni. So, minuman kat sini lah. Minuman semua sini. Okay. Okay. Ada chicken tender ni. Ada apa? Chicken tender, kari. Minat apa? Tu, ada. Bakar ini. Semak ni. Tarik semak. Baik setengah semak. Salamak pada. Goreng-goreng pada. Ini seafood. Kopi kat sini. Kopi pada dekat sini. Straight. Satu kopi. Jangan ada buah. Okay, ini aku ada bakso biasa. Kita tengok tadi yang jual itu pun lebih kurang macam kacuk-kacuk Indo sikit lah. Tapi nampak menarik lah dengan bakso dia tu. Nak try rasa macam mana sedap tak sedap bakso dia. Nampak dia punya dia ni nampak simple lah. Penuh semua kan. Bakso dia pun tak kedekut. Dia tak kedekut dengan dia punya ni. Kita tengok banyak. Dah rasa Korea rasa macam bakso di Indonesia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sup dia memang sedap. Kita tambah sikit. Tengok dia punya sambai. Sampai dia pun nampak macam sepoi ya. Dah rasa tengok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tambah lagi sikit. Dah rasa lagi sikit. Okey. Bakso dia tak boleh yang sedap. Okey, order sate. Sate daging lah. Sebab sate ayam tadi tak ada dah. Okey, order sate daging. Sebab sate ayam tu tak ada nak siap. Dia kata lambat. Dah rasa tu. Nampak sate tu RM1.5 lah. Ini harga dia. Secucuk. Nampak tu dia punya daging tu. Nampak dia bakar pun penuh lah. Okey. Tak rasa dia memang. Kuah dia buat tak boleh buat.
Lembut. Gini lembut kan. Mungkin bakar awal depan rebus dulu lah. Ini memang sedap lah. So manis-manis sikit. Sedap. Ini aku ada roti. My western food lah. Roti dengan mushroom sikit. Okay, nak rasa tengok macam mana roti dia. Okay, dia ada kacang sikit. Nak rasa tengok macam mana dengan roti dengan mushroom sedap lah. Okay. Sorry. Kurang sikit lah. Apa nak rasa sangat. Tapi boleh lah sebab kita breakfast pagi kan.